Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan Muhammad Izhadid mewakili TV PSS Sejarah ingin melaporkan tentang program pameran jualan buku daripada pihak Blink. Mari ikuti saya sehingga penghujung video. Bersama saya hari ini ialah Cik Wahidah daripada syarikat Blink. Sebenarnya Cik Wahidah, saya ada soalan untuk Cik Wahidah. Soalan apa tu? Apakah manfaat guru dan murid dapat melalui siri jelajah sekolah oleh Blink? Okey, terima kasih Adik Izzat atas soalan. Sama-sama Cik Wahidah. Alhamdulillah hari ini saya berada di sekolah SMK Tiara Permai dan kami buat program jelajah sekolah Blink. Dan apa yang kami bawa adalah kami bawa buku berkenaan dengan Rak Maya. Dan Rak Maya tu apa? Adalah buku yang kita keluarkan ataupun yang pihak Blink keluarkan melalui online lah. Kenapa? Sebab objektif utama adalah memastikanlah ataupun nak memudahkan pihak guru, pelajar mengakses link Rak Maya tu dan dia boleh baca buku tu di mana-mana sahaja. Di luar sekolah, di dalam sekolah, kalau ada waktu lapang kan. So boleh bacalah melalui alaman yang sahaja. Dia tak semestinya ada buku online, buku fizikal tu. Dan satu lagi dia memudahkan sebab dia memandangkan dekat setiap sekolah ni dia ada buat program nilam, betul? Betul. Kan kamu pun mesti join program nilam kan? Ya, cool. So daripada situ selain daripada program selain daripada buku fizikal, buku online yang Rak Maya tu pun dia memudahkan untuk murid dan juga guru-guru ni penuhkan buku nilam tu. Dan untuk menambahkan lagi lah pembacaan murid-murid dan juga guru-guru. Dan buku-buku yang ada online ke, yang fizikal ke adalah buku-buku yang bermanfaat. Bukan buku yang macam tak berfaedah lah. Dan ada manfaat untuk adik-adik dan juga guru-guru. Jadi itu sajalah, insyaAllah. Semoga program ni boleh berpanjangan di sekolah-sekolah yang lain. Dan semoga bermanfaat untuk adik-adik di sini. Okey, terima kasih Cik Wahidah. Sama-sama. Di sebelah saya hari ini ialah Teacher Rohana selaku GPM Pusat Sumber Zabar Setiara. Okey Teacher Rohana, saya ada soalan untuk Teacher Rohana. Silakan. Untuk mencapai sasaran PPN 1/50 bacaan murid, selain daripada pameran dan jualan buku Blink, apakah program lain yang dirancang oleh Pusat Sumber Zabar untuk mencapai sasaran tersebut? Okey, terima kasih Izzat. Okey, selaras dengan sasaran pengarah pendidikan negeri untuk memastikan setiap murid membaca sebanyak 50 bahan bacaan. Jadi kami di Pusat Sumber Zabar selain daripada memanggil wakil Blink untuk membuat pameran dan juga jualan buku Blink, selain daripada menyerahkan Rak Maya kepada murid-murid SMK Tiara Permai, kami di PSZ merancang berbagai program, di antaranya melalui program nilam. Kita ada bacaan 5 minit setiap hari Khamis di foyer. Selain itu kita ada book review yang mana semua murid boleh mengambil bahagian, dan kita juga mengadakan pelbagai lagi aktiviti menarik di pusat sumber yang menggalakkan murid-murid untuk membaca daripada surat khabar, buku-buku cerita dan sebagainya. Okay, selain daripada itu, kita juga sentiasa memastikan murid-murid di bawah bimbingan ibu bapa dan guru-guru membuat bacaan sama ada di rumah atau di mana saja, dan dengan kelebihan Rak Maya yang kita ada ini, kita harapkan program membaca dan juga sasaran PPN ini mencapai targetnya. Okey, sekian, terima kasih. Sampai di sini sahajalah laporan saya pada hari ini. Saya wartawan Muhammad Izhadid mewakili TV PSS Sejarah. Setiara sentiasa juara. Jangan lupa langgani YouTube Setiara.